Nazir Masjid At-Taqwa, Bandar Seri Mahkota, barisan para imam, para bilal, para AJK, tuan-tuan guru, para habaib, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, puan-puan, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Pertamanya, saya tak ganti Datuk Mufti, saya ganti kuliah. Nak ganti Datuk Mufti, bukan kaleng-kaleng nak ganti Datuk Mufti ni. Saya pun tak tahu dia yang bagi kuliah sepatutnya malam ni. Kebetulan, semalam saya balik ke Melaka, kampung di Melaka, sebab pak saudara sakit, pengarah Darul Syifa Melaka, Haji Saleh. Dan waktu yang sama juga, pak saudara saya, Pak Ngah, pengarah Darul Syifa Bangi, sakit juga dekat Kajang. Kan Kajang pun sakit, yang Melaka pun sakit. Jadi sebabkan dia baru masuk wad semalam, jadi kami ziarah dia hari ini. On the way balik, dihubungi oleh Bilal kita minta gantikan. Saya tak tahu yang malam ni Datuk Mufti patut turn dia kuliah. Kalau saya tahu, saya tak nak. Sebab orang tahu, Datuk Mufti ganti dia bukan kaleng-kaleng lah sepatutnya. Kan? Ni sekadar anak buah aja pun, anak buah Haji Rahman. Pengarah Darul Syifa Bangi tu, pengurusi. Ya tuan-tuan, ilmu saya ni terlalulah kerdil jauh sangat. Jadi apa yang saya cakap ni anggaplah sembang-sembang sahaja. Bukan nak kuliah gerun sebenarnya, tapi disebabkan dah duduk masa depan. Kemudian saya pun dah setuju untuk pergi kuliah. Tadi kalau dia beritahu Ustaz akan ganti Datuk Mufti kuliah, saya kata minta maaf, cek orang lain. Kan tak tahu. Mungkin perangkap juga saya rasa ialah masjid dah viral Tuan-tuan, masjid ni dalam TikTok cukup viral Alhamdulillah lah, dan saya mohon moga-moga masjid-masjid lain, surau-surau lain cuba buat yang terbaik macam masjid ni, macam Masjid Bushra, macam Masjid Madat sebagainya. Tuan-tuan, kenapa kita nak anak muda kita ni cinta pada Allah, sayang pada masjid, dan setiap anak muda seboleh yang mungkin yang menjadi ahli qaryah kenal semua AJK masjid. Kan? Kalau boleh anak muda keliling ni dia kenal siapa AJK masjid. Ni kadang-kadang nak kahwin dia datang ke surau ada satu masjid dekat Damansara, dia datang kata, "Cik, sini siapa imam?" Kata orang tu, "Tak ada, imam tak ada." "Bila imam ada?" "Asal sekejap lagi." Ni keluar dari Melaka dia. "Saya asal Kelebang, cuma lahir PJ." So kalau cakap tu keluar bahasa Pasau Melaka tu, tu minta maaf lah. Kan? So budak tu datang, "Cik, sini siapa imam masjid?" Kata orang tu, "Tak ada, asal sekejap lagi dia datang." Kemudian